Salam sejahtera, salam Malaysia Melani, salam RPG Penajuk Cemerlangan Pendidikan Guru Pentas Dunia. Bersama saya hari ini iaitu hos kegemaran anda, James. Dan bersama saya di sini tetamu jemputan yang istimewa yang kami jemputkan daripada Institusi Pendidikan Guru Kampus Bahasa Melayu, iaitu Afan dan Adif. Pada segmen kali ini, kita akan membincangkan topik yang sangat hangat di sini, yang sering dibualkan di media sosial. Seperti yang kita tahu berdasarkan kerancuan bahasa dan kesannya terhadap kemahiran bertutur dan membaca. Seperti yang kita tahu di sini, dalam dunia digital sekarang, terdapat pelbagai ragam tentang penggunaan bahasa yang kita gunakan. Dan ini menyebabkan kerancuan bahasa tersebut semakin menular di negara kita. Sebelum itu, saya ingin memberi ruang kepada tetamu jemputan kita untuk memperkenalkan diri mereka di sini. Okey, terima kasih kepada kita punya host pada kali ini. Nama saya adalah Muhammad Arfan. Kali ini saya akan membincangkan topik yang berkaitan dengan kerancuan bahasa. Okey, seterusnya saya akan serahkan kepada Okey, baiklah semua. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Adib bin Azmi. Okey, hari ni kami dijemput untuk berkongsi mengenai kerancuan bahasa. Jadinya dengan adanya slot begini, kami dapat bersama-sama kita belajar dan share tentang kerancuan bahasa yang kian menular di media sosial sekarang. Okey, terima kasih. Terima kasih atas penawaran tersebut. Sebelum kita meneruskan segmen kita, saya ingin menanyakanlah kepada dua tetamu jemputan kita, apa itu maksud kerancuan bahasa? Boleh terangkan tak Adif dan Afan? Okey, secara umumnya, kerancuan bahasa ini bermaksud mencampur adukkan satu atau dua unsur dalam segi percakapan ataupun penulisan. Okey, seterusnya Adif. Okey, pendapat saya, terima kasih kepada kita punya pengacara majlis pada hari ini. Apa yang saya dapat katakan adalah kerancuan bahasa ini merupakan satu penggunaan bahasa yang tidak tepat, ataupun lebih kita fahami adalah menyalahi sistem tata bahasa yang betul. Okey, seperti kita tahu, banyak tata bahasa kini kian bercelaru dengan banyak bahasa-bahasa asing yang dicampur. Jadi saya rasa ini merupakan salah satu cara yang menyeleweng daripada norma bahasa asal. Okey, itu saja. Terima kasih. Jadi, walaupun nampak kecil, kesannya sangat mendalam. Jadi, kita haruslah menjaga bahasa kita. Sebab seperti kata pepatah, bahasa yang terjaga, bangsa terpelihara. Okey, sekarang kita masuk kepada topik yang menarik, iaitu segmen kedua kita tentang apa faktor yang menyebabkan berlakunya kerancuan bahasa di media sosial ataupun semasa kita berbual dengan masyarakat sekeliling. Boleh terangkan tak? Okey, baiklah. Saya akan terangkan antara faktor yang berlakunya penyebabnya adalah kerana faktor media sosial lah. Media sosial pada waktu ini amatlah tersebar luas daripada kalangan masyarakat lah. Jadinya dengan faktor media sosial ini, terdapat banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan secara umum oleh pengguna-pengguna media sosial. Mereka gunakan perkataan-perkataan ini supaya mereka nampak lebih cool dan tidak nerd lah. Okey, itulah pendapat saya. Okey, Adif, boleh berikan pendapat anda? Okey, pendapat saya tentang punca berlakunya kerancuan bahasa ni adalah daripada pengaruh bahasa asing. Kalau kita dapat tahu, di media sosial daripada segi hiburan apa semua, kita dapat rasakan pelajar pada zaman kini, anak pada zaman kini, mereka banyak menggunakan bahasa asing berbanding bahasa ibunda mereka sendiri. Sebagai contohnya, kalau mereka nak pergi makan, mereka lebih gunakan bahasa I nak pergi makan ni. Di situ kita dapat lihat kan bahawasanya kerancuan bahasa tu dah semakin menular di kalangan pelajar. Jadi saya rasa ini adalah antara puncanya juga. Tapi kita tengok dari segi hiburan. Kalau kita tengok daripada segi hiburan, banyaknya sebagai figura-figura yang terkenal ni, banyaklah apa kita dah katakan yang post ataupun menunjukkan
posting. Ya, betul. Menunjukkan apa posting yang menggunakan keracuan bahasa. Saya rasa ini patut dititik beratkan dan tidak perlu dipandang enteng lah oleh setengah masyarakat. Okey, itu saja daripada saya lah. Selain daripada tu, saya juga mempunyai satu faktor yang menarik. Boleh tak terangkan tentang faktor pendidikan pula, Afan? Baiklah. Saya akan sambung tentang faktor pendidikan pula. Faktor pendidikan ni adalah berkaitan dengan di sekolah lah. Di sekolah mereka lebih terpengaruh dengan rakan-rakan mereka yang banyak menggunakan bahasa yang campur aduk. Sebagai contohnya, mereka gunakan perkataan seperti you nak makan mana hari ni, ataupun berkaitan dengannya lah. Jadinya mereka akan menggunakan bahasa-bahasa tersebut dalam ujian mereka, seperti dalam peperiksaan, dan menyebabkan kejatuhan imej bahasa Melayu kita. Okey, Arif? Okey, kalau bagi saya dekat sekolah sepatutnya sebagai daripada pihak kurikulum ataupun bahasa, mereka patut melakukan lebih banyak program mengenai kita punya bahasa ibunda ni. Mereka patut lagi membuat lagi lebih banyak program supaya budak-budak ni ataupun pelajar-pelajar dapat ilmu pengetahuan yang lebih mengenai bahasa ibunda, supaya mereka tidak melakukanlah keracuan bahasa antara satu sama lain lah yang kita dapat katakan kan. Okey, itu saja. Sangat menarik. Seperti yang kita tahu, faktor-faktor yang dijelaskan oleh temu jemputan saya sangatlah berkait rapat. Seperti kata pepatah, kalau akar tidak dijaga, pohon takkan tegak sendiri. Okey, sekarang ini sebelum kita masuk kepada segmen seterusnya, saya akan memberi masa ruang rehat kepada temu jemputan saya untuk minum air dan sebagainya. Kita kembali selepas ini di podcast AJ. Udah kasut.